Okey, Assalamualaikum. Selamat hari Sabtu. Kita nak pergi hantar air, bos. Okey, hari ni aku tak ke mana, cuma nak pergi COD air halia aku. Lokasi hari ni nak ke Shah Alam and then terus ke Sungai Buloh. Dalam masa yang sama aku nak test mic DJI Mini. DJI Mini dengan aku punya Action 3 lah, model lama. Sebab yang untuk Action 3 ni dia tak ada Bluetooth pairing kan. Jadi aku tetap guna transmitter. So kita test macam mana mic ni dengan pakai open face. Aku tak pakai wind slayer pun dekat mic ni. Dah tengok dia punya noise dia macam mana kan. Alright, stay tuned. Okey, sebelum ni aku pakai mic. Kado dengan Sena. Dulu tu aku bawa masa solo ride pergi ke Mekah. Tapi malangnya mic tu aku lupa nak tanggalkan dari helmet full face. Helmet, motor semua masih ada kat rumah kawan aku. Dekat sana lah. Jadi aku cubalah nak pakai DJI mic ni, kebetulan baru keluar kan. Cuaca hari ni setakat ni okey. Tak tahu lah petang nanti macam mana. Sekarang pun hujan dia petang. Okey, sambil ni dah ada mic attach dan kamera ni, aku nak share sikit pasal motor KTM 390 Adventure yang aku baru beli ni. Setakat ni dari bulan 8 sampai sekarang bulan 5, aku rasa memang best lah motor ni. Sangat sesuai dengan apa yang aku nak. Dia jinak, tapi dalam masa yang sama kalau kau ulas motor dia boleh pagi. Fuel consumption ni pun okey. Full tank average boleh pergi dalam 350 ke 400 kalau kau lanjut 1-2 ke atas. 1-2 ke bawah memang minyak dia safe. Sebab motor ni memang ditune untuk adventure kan. Dia tak macam Duke. Duke dia more agresif. Kedudukan bawa pun stabil. Body menegak. Dengan ketinggian aku 170 cm, kaki pun sampai. So selesa lah. Aku nak try bawa motor ni pergi ride solo ke London lah. Tapi bergantung kepada dana yang aku ada lah. Cukup dana aku gerak. Tak cukup aku kumpul, aku hold lagi aku punya plan. Ada yang nak join aku tu so pergi solo ride ke London. Kalau ada, jangan segan teks aku. Raden merayau, aku merayau mencari hikmah. Aku merayau mencari apa yang aku ingin tahu. Dengan
itu hidup yang sebenar? Keng Raden merayau, Keng Raden merayau, Keng Raden merayau, Keng Raden merayau. Aku merayau mencari hikmah, aku merayau mencari apa yang aku ingin tahu. Dengan siapa aku jumpa, apa yang aku belajar, untuk aku lebih bersyukur. Apa itu hidup yang sebenar? Keng Raden merayau, Keng Raden merayau, Keng Raden merayau, Keng Raden merayau. Okey, aku sekarang dekat Shah Alam. Yang aku perasan bateri kamera aku ni dah macam dah drain sikit dah ni. Mungkin sebab connect dengan transmitter mic ni. Aduh, mak. Aku rasa aku tertinggal phone aku ni. Alah. Cantik. Okey, tadi aku sampai dekat sini ke tu. Lepas tu, konon-konon nak keluar telefon lah, nak telefon buyer. Baru aku perasan, Mat. Aku tertinggal telefon dekat rumah. Risau. Macam mana nak contact buyer kan? Nak tak nak, aku terpaksa patah balik pergi bangit, balik rumah. Sampai rumah tengok elok, tengah charge telefon. Tu dia. Okeylah. Balik, aku phone, aku patah balik pergi dekat kampung Baru Icon. 22 minit. Selalu telefon aku letak je dekat tempat telefon ni. Ni hari sebab yelah kita tahu tempat nak pergi. So tak adalah aku tengok map. Tak perasan telefon tinggal tu. Alright. Settle.